Pernah tak terfikir, kerja kita ni satu hari nanti mungkin robot boleh ambil alih? Memang seram sikit bila fikir kan? Tapi hari ni, kita nak kupas satu benda yang robot tak boleh tiru, iaitu kecerdasan emosi. Dan kenapa ia jadi lebih penting sekarang berbanding dulu. Inilah soalan paling besar sekarang ni. AI makin hari makin pintar, makin cekap buat kerja. Jadi, kita kena tanya diri sendiri, apa je lagi yang tinggal untuk kita? Skill-skill manusia yang buat kita jadi kita ni masih laku ke? Atau kita ni dah nak jadi macam barang antik? Soalan tadi terus bawa kita ke debat paling hangat sekarang ni. AI ni kawan ke lawan? Adakah dia partner kita untuk jadi lagi hebat? Atau dia pesaing yang akan rampas kerja kita? Sebelum kita pening kepala fikirkan tu, jom kita fahamkan dulu apa sebenarnya yang buat kita ni unik. Jawapannya, menariknya bukan pada teknologi baru atau kod-kod yang rumit. Sebaliknya, ia ada dalam diri kita semua. Sesuatu yang memang dah sebati dengan kita sebagai manusia. Dan benda tu ialah kecerdasan emosi. Okey, so apa benda sebenarnya kecerdasan emosi atau AI ni? Senang cerita, ia kebolehan kita untuk baca emosi sendiri dan orang lain, lepas tu guna kefahaman tu untuk buat keputusan yang betul. Dan jangan salah faham tau, ni bukan pasal main perasaan je. Tak. Ia sebenarnya satu skill strategik yang super penting, lagi-lagi sekarang ni. Dan kat sinilah ceritanya jadi lagi best. Daripada kita fikir AI ni lawan AI, cuba bayangkan, AI ni macam superpower manusia yang buat AI tu jadi lagi berguna. AI bukan lawan AI, tapi dialah partner terbaik untuk AI. Macam mana benda ni berfungsi dalam dunia sebenar? Bayangkan tim anda guna AI untuk kaji data pasaran. AI tu boleh bagi beribu-ribu nombor dan fakta kan? Tapi, kitalah manusia yang guna AI untuk bekerjasama, fahamkan apa maksud data tu, bincang kalau ada tak setuju, dan akhirnya lahirlah satu strategi yang kreatif. Bila kolaborasi mantap, komunikasi pun jadi lancar dan produktiviti pun melambung. Manusia dan mesin, kerja sekali. Memang padu. Ini membawa kita kepada satu poin yang paling penting. Walau sehebat mana pun AI proses data, ada beberapa kualiti asas manusia yang AI confirm takkan boleh tiru, takkan boleh ganti. Cuba kita tengok perbandingan ni. Fikirkan AI itu macam enjin kereta Formula 1. Dia bagi kita logik, data dan kelajuan yang gila-gila. Tapi kitalah pemandunya. Kita yang ada empati, kita yang bina kepercayaan dengan tim, kita yang jaga hubungan. Enjin power macam mana pun, kalau tak ada pemandu, memang kelongkanglah jawabnya. Dan pemandu hebat pun, kalau tak ada enjin, tak ke mana juga. Jadi kita perlukan kedua-duanya. Jadi, apa maksud semua ini untuk anda, untuk kejayaan kita semua? Maksudnya, dah sampai masa kita ubah fokus. Lupakan pasal nak lawan AI, buat kerja-kerja yang dia memang lagi champion. Sebaliknya, kita kena asah skill-skill yang AI langsung tak ada. Dan inilah dia skill-skill paling utama yang kita kena power up. Nombor 1, bina kepercayaan. Ini macam gam yang lekatkan satu tim tu. Nombor 2, komunikasi yang berkesan. Lagi-lagi bila nak jelaskan data-data AI yang rumit tu bagi semua orang faham. Dan nombor 3, pandai selesaikan konflik. Dalam mana-mana tim pun benda ni wajib ada. Dan semua skill ni puncanya datang dari mana? Dari kecerdasan emosi. Jadi, kalau ada satu benda je yang anda kena ingat dari perkongsian kita hari ini, inilah dia. Dalam dunia yang penuh dengan AI ni, skill manusia anda tu bukan lagi sekadar soft skill. Ia dah jadi kelebihan terbesar anda. Ia dah jadi superpower anda dalam kerjaya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Daripada semua skill yang kita dah bincang ni, skill manusia yang mana satu anda nak fokus asah bermula hari ini? Jawapan anda tu, mungkin itulah yang akan tentukan hala tuju kerjaya anda di masa depan. Cuba fikirkan.